Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cerita sebagai digital nomad merantau di Ipoh. Baru lepas hantar mama ke hospital. Hari ni dia jaga pak untuk shift pagi. Saya on the way ke inilah, nak buat beberapa kerja yang berkaitan dengan office. Sekejap lagi baru nak pergi ke nak pergi ke tempat biasa lah kan. Perkara hari ni nak bercerita ni tentang ada satu case study yang menarik untuk saya lihat. Sebelum ni saya lihat yalah, untuk nak bercerita sesuatu ni kita kena pakai benda yang canggih, alat yang canggih, sound system yang canggih untuk dapat ramai view dan follower. Kali ni saya lihat ada satu case study menarik, ya, seorang yang berumur 75 tahun, pangkat ialah pada saya macam dah mak-mak punya level, ya. Dia kongsi tentang masakan, cara masakan. Lepas tu condition pakai telefon device seadanya. Kadang-kadang telefon tu berkuap lah, berkabus lah, apalah kan. Jadi saya melihat okey, itu pun dah boleh sampai followers 100,000. Ada video tu mencapai 1.6 juta, ada yang 900,000 dan banyak lagi lah. Dia men-triggerkan pada saya. So kadang-kadang ini saya lah, especially kadang-kadang buat video tak, orang kata kadang-kadang nak tunggu perfect lah, macam inilah efek ni lah, AI itulah inilah. Jadi lalas tak kongsi. So the best sekarang ni saya lihat, saya guna je apa yang ada. Momen yang bagus. Ada momen yang saya rasa boleh saya cerita pakai telefon macam ini straight, saya terus on. Kalau perlu edit, dan maka tu baru pakai edit. Dan yang penting kongsi je cerita kehidupan anda, bisnes anda, untuk mereka yang ingin mengenali lah. So ni pesanan pada diri saya juga. Ini macam reminder for me, tak payah look for something complicated sangat sampai tak execute. So enemy of perfection is looking for perfection. Procrastination Jadi jangan tangguh-tangguh lah, buat je lah, kongsi apa-apa. So saya pun, kalau siapa yang terinspirasi, okey, terus balon je lah buat kan. Saya fikir banyak kan, nanti pelan-pelan baru repair bagi cun, ya. Alright, itu saja daripada saya. Bye, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Okay, bye.